Assalamualaikum, bertemu kembali. Di akhir-akhir ini perkembangan konflik adat dan perlembagaan di Negeri Sembilan kian lama kian memuncak kepada hakikat yang sukar dimaklum atau difahami oleh masyarakat lagi. Ini menyebabkan sebahagian daripada perbuatan yang boleh dianggap kontra atau melanggar adat dan kontra serta melanggar perlembagaan Negeri Sembilan 1959 sudah berada di tahap di mana perlu dipermudahkan gambaran yang sebenar. Kita semua telah menerima berita secara visual dan secara menyeluruh khasnya di Negeri Sembilan, iaitu Hasan bin Hamid telah menggantikan kononnya Undang Luar Rembau Datuk Abdul Rahim bin Yassin, dan Encik Muhammad Faris bin Johari kononnya telah menggantikan Datuk Mubarak Dohak di Sungai Ujong. Cara penggantian ini mesti terpahat kepada satu senario yang sangat mengejutkan, yakni Datuk Mubarak dan Datuk Abdul Rahim masih menjadi penghulu luak masing-masing, masih menjadi undang yang tertera kedudukannya di bawah perkara 14 Perlembagaan Negeri Sembilan. Jadi semasa masih hidupnya kedua-dua beliau ini, bagaimana boleh digantikan dengan dua orang yang baru dalam tempoh yang singkat dan dalam suasana kerajaan negeri membantu dan dalam suasana di mana pintu gerbang istana terbuka luas dan singgasana Istana Besar Seri Menanti menunggu. Boleh dikatakan hal ini dirancang begitu rapi seolah-olah untuk mewujudkan satu sistem yang baru. Bolehkah perkara itu berlaku sedemikian? Ini yang dikemukakan pada saat ini, khasnya kepada setiap yang bernama rakyat Negeri Sembilan yang mempunyai tanah beradat turun-menurun dengan kesucian adat yang indah dan susunan masyarakat yang boleh dikatakan dimegahkan selama ini, selama beratus-ratus tahun. Persoalan berikut ialah dengan pelantikan Encik Hasan dan Encik Muhammad Faris, adakah mereka ketahui bahawa undang yang dua tadi masih hidup dan belum lagi resmi pemberhentian mereka, baik dari segi hukum yang kena-mengena dengan adat atau dari segi perlembagaan Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Perkara ini tidak dijawab. Penasihat undang-undang tidak menasihatkan, Setiausaha Kerajaan tidak menasihatkan, tetapi Menteri Besar hadir di majlis pembentukan dan pelantikan baru ini. Dengan kehadiran Menteri Besar di Seri Menanti pada 27 hari bulan Jun, boleh dianggap bahawa kerajaan interim atau kerajaan sementara menjelang pilihan raya selesai dipersoalkan. Dan sukacita saya menegaskan, perkara seperti itu sepatutnya tidak dilakukan oleh seseorang bekas Menteri Besar atau Menteri Besar yang berada dalam suasana interim atau sementara itu. Disebutkan dalam falsafah undang-undang, Constitution, iaitu sesuatu kerajaan yang berada di tahap caretaker atau sementara tidak boleh berbuat sesuatu sehingga ia merubah keadaan dalam negeri atau dalam negara. Ini tercatat dalam falsafah perlembagaan dan juga kajian perlembagaan, yakni kerajaan berkabinet dan kerajaan yang menggunakan sistem Westminster. Beginilah persoalan yang berikut timbul, yakni apa sebab maka balai-balai undang yang di Sungai Ujong dan yang di Rembau tiba-tiba diberi notis supaya dikosongkan? Apa sebab
maka civil list ataupun gaji diraja pemerintah, kedua-dua luar ini tiba-tiba disekat. Dan laporan mengatakan tidak berapa lama lagi yuran dan bayaran allowance ataupun gaji diraja undang luar rembau akan dipotong juga. Ingin saya memberitahu kerajaan sementara ini, hal begini tidak boleh dilakukan oleh kerajaan sementara, di mana mandat rakyat sudah habis. Mereka hanya boleh meneruskan prinsip-prinsip pemerintahan, prinsip-prinsip pentadbiran, dan tidak boleh mengeluarkan sebarang notis yang berkuat kuasa mengetepikan hak-hak asasi, apatah lagi hak-hak asasi seseorang undang yang bergelar sebagai pentadbir dan penguat kuasa bersama di bawah Perlembagaan Negeri Sembilan. Ini perlu dijawab oleh Setiausaha Kerajaan dan perlu dibawa kepada pengetahuan Ketua Setiausaha Negara dan perlu dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Atas kuasa apa seseorang pegawai kerajaan boleh memotong gaji atau allowance diraja kepada undang, kepada yang di-Pertuan Besar atau kepada luak-luak yang dianggap sebagai menerima habuan daripada civil list. Ini persoalan kita dan perjuangan ini terus untuk dicanaikan kepada rakyat, dan setiap rakyat di Negeri Sembilan harus tahu ini hak bersama kita. Mati adat, mati budaya, mati budaya, mati bangsa.